Malam ni kita ada majlis kesyukuran, bacaan Yasin dengan ada sedikit ceramah dan tazkirah daripada Imam Masjid Naoda. Cara untuk mencapai keberkatan dalam kehidupan. Yang pertama, apa sahaja yang kita buat, kita betulkan niat kita. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu itu bergantung kepada niat. Contoh, kita datang kerja, niat apa dia? Niat untuk mencari rezeki. Tanggungjawab kepada ibu dan ayah. Ada yang tanggungjawab sebagai seorang pekerja, ada tanggungjawab sebagai seorang majikan. Bila kita buat segala sesuatu, kita niatkan, aku buat ini adalah untuk mendapat keredaan Allah. Kita menyambut sambutan hari lahir untuk pekerja-pekerja belangko, telah korang bekerja keras bulan ke bulan. Terima kasih untuk 2025.